dia dalam dari perspektif Islam pun, kalau saya salah mungkin Doktor dan Arif boleh betulkan. Kita ni bukan sekadar hamba Allah, kita juga adalah khalifah kan. Maknanya kita juga selain daripada kita kena memenuhi obligation kita sebagai hamba, kita juga kena memenuhi tanggungjawab kita sebagai khalifah itu kan. Jadi kalau kita tidak mampu nak ada ilmu kepimpinan, ada pengalaman kepimpinan, nanti macam mana kita nak memimpin diri kita, memimpin isteri, anak-anak dan sebagainya. Kan jadi keluarga yang nak berkahwin. Cabaran sekarang ni nak pemimpin tu dia nak memikir, nak menyelesaikan masalah. Sekarang ni kita bila nak berhadapan dengan masalah macam tadilah dia sebut tadi kan. Kadang-kadang kita bagi kerja pada kawan-kawan, benda tinggal je sebab itulah kata penyelesaian yang paling mudah untuk dia kan, untuk dia kan. Tapi beban kat kawan-kawan yang lain. So macam juga sekarang ni, kalau pelajar punya aktiviti kadang-kadang bila dia ada berhadapan dengan masalah kan, dia tak payahlah nak fikir benda ni, lari daripada masalah. Tadilah katakan kita tarik tadi ada isu birokrasi tadi. Payah sangat nak buat ni kan, panjang sangat masa, tak payah buat lah. Jadi itu yang kita nak kena ajar pelajar sekarang lah. Nak pula sekarang ni nak tanya makan pun tanya ChatGPT. Tak boleh nak makan apa kan. Jadi benda nak selesaikan masalah tu guna cara yang paling mudah kan. Jadi itulah cabaran kita sekarang ni bila kita nak tengok pelajar-pelajar nak bangunkan dia punya bakat kepimpinan. Antara elemen yang kita kena masukkan ialah bagaimana nak menyelesaikan masalah kita ni. Hidup kita ni memang kena selesaikan masalah. Memang sentiasa berhadapan. Memang sentiasa ada masalah. Sama ada kecil atau besar, dan kita kena cari jalan yang terbaik lah. Itu bagi saya lah tambahan. Okay, sekarang ni zaman terbuka. Macam Arif pun mungkin abang-abang, kakak-kakak kan, doktor dengan kawan-kawan dan sebagainya kan. So saya nak tanya Arif lah secara umum. Tadi pun Arif dah sentuh sebenarnya, tapi kita highlightkan balik secara lebih terarah lah kan. Arif mungkin boleh membandingkan kawan-kawan dekat kampus lain, abang yang mungkin dekat kampus lain, kakak dekat kampus lain kan. Dari situ mungkin Arif boleh nampak apa best sebenarnya belajar kat UIS. Seronok je kat mana sebenarnya? Manis dia tu kat mana? Saya nampak care mereka. Maksudnya diorang ni dia kalau nampak kita, kalau saya lah di UIDP, kita nampak macam kita keseorangan, tapi sebenarnya ada ramai kawan-kawan kita yang membantu kita, yang untuk support kita. Kalau contohlah kita letih sebagainya kan, kita duduk siap, ada orang akan datang, Arif okay macam mana ni, dia akan bertanya. So di UIS dia kata kalau kita ni yelah kita peramah dan sebagainya, mungkin akan ada orang akan datang bersama kita sembang. Jadi bezanya sebab saya ada beberapa program di luar, sebab kita YDP kita ada di bawah MPPK. So ada jaringan-jaringan. Hari tu kita di Sarawak, kita pergi di Perak dan sebagainya. Jadi sempat beberapa hari kita duduk di sana, melihat suasananya, ada beza tak dengan kita, ada apa boleh kita tambah baik dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada banyak kelebihan yang UIS ada, di tempat lain tak ada. Kan? Mungkin nampaknya macam kalau kita sebagai mahasiswa, perspektif kita rasa macam kita ni tak bebas lah, contohlah kan. Tapi itulah, kalau kita terlampau bebas kan, kita akan hilang arah. So saya nampak UIS ni dia tidaklah terlalu ketat, tapi dia menjaga untuk melahirkan pelajar yang kita slogan kita Da'i Ulama Umarok tu. Macam mana kita nak lahirkan tu daripada akar umbi dia. Jadi sebagai saya nampak kawan-kawan ni dia cepat tegur. Dia cepat. Contoh kalau kita salah, dia cepat tegur. Dan kalau kita ada masalah, kita boleh cerita dan dia ada solusi dia mengikut pandangan masing-masing lah. So sebagai mahasiswa saya nampak itu benda best lah dekat UIS ni. Yang daripada 2019 sampailah sekarang, benda tu tak berubah. Vibe tu ada, konsisten. Yes, ada. Cuma cari tak cari je. Cari tak cari tu persatuan tadi tu lah. Dapat tak dapat kan? Dia berkait dengan persatuan tu juga. Soalan pilihan lah. Soalan pilihan lah. Kalau anda kata dia masih di belajar di kelas je, mungkin ada kawan-kawan dalam kelas. Tapi kalau 5 tahun dengan kawan dalam kelas saja, dia tak dapatlah ruang yang lebih luas kan. Sampai satu tahap kadang-kadang kita berjalan ni, berjalan dengan kawan, malah jalan dengan kau Arif. Kenapa? Asyik salam dengan orang, YB jumpa dengan orang. Tak, kadang-kadang kita salam, kita tak kenal pun, tapi orang kenal. Bukan apa, sebab itulah kita famous lain. Dia buat kenal tu pun skill kepimpinan juga kan. Nak jaga air muka orang kan. Tapi dia satu lagi, setiap malam ada aktiviti. Tu best. Setiap malam ada program.
kat UIS. Dia tidak kosong. Dia tidak kosong. Senang saya tak dekat. Doktor kena duduk BSP lepas tu. Tiap-tiap malam agak lah. Dia tidak kosong lah. Sampai saya tahap kadang-kadang kalau kawan-kawan dia kata asyik meeting, asyik program. Sebab contohlah kalau kita pergi kelas kan, dia kalau mudir masa sekolah saya dengar dulu, dia kata kita ni kena study smart. Barang tu lama tak apa, tapi smart. Maksudnya kita jaga barang tu dan sebagainya. So kalau kita tahu kita ni study je tak boleh, kita cubalah cari jalan lain, keluar pergi healing dekat tasik kan, boleh jogging dan sebagainya. So suasana tu ada di UIS. Selaku mahasiswa, kita buat program kan, dalam tajan daripada tek sepak lah dapat daripada pihak lah kita minta itu kan. Tapi Alhamdulillah sebenarnya saya ni lulus. Kalau beri 4 tinggi, dia lulus je. Mudah saja. So program tu dia tidak sama sangat. Maksudnya dapat nasihat daripada BHAP, daripada TNCPA, program tu jangan lebih kurang sama je. Dia kena beri 4 tinggi, kita kena luas lagi. Kalau dulu dalam quiz je, dalam IS je, cuba luaskan. Jemput luar, maksudnya di universiti lain masuk dan sebagainya. So suasana tu saya nampak dia berbeza dari segi kecaknaan tu lah. Kecaknaan pelajar tu sendiri, sama-sama dia kan, kawan-kawan dia dan sebagainya. Saya anggap apa yang Arif sebut tu testimony. Testimony kepada suatu apa orang kata grand design UIS dan pelajar-pelajar. Dan betul. arkitek dia, designer dia of course HEPA lah. Betul. Dr. Aziz sebagai HEPA sekarang dan HEPA sebelum ni lah, big boss HEPA ni. Jadi mungkin Dr. Aziz boleh share jugalah macam mana sebenarnya pihak pentadbiran khususnya dalam konteks hal ehwal pelajar dan alumni ni merangka semua ni. Apa big picture yang mungkin HEPA nampak nak melahirkan pelajar-pelajar UIS yang bagaimana? Saya rasa daripada awal penubuhan pembangunan mahasiswa dan alumni dia menjadi agenda utama lah saya rasa. Sebab kita core business di IPT ni memang manusia. Membangunkan mahasiswa. Ya, jadi saya rasa daripada awal penubuhan sehinggalah sekarang ni tak berubah. Tadi Arif ada sebut tadi kan, mungkin saya boleh sebutkan yang di Afsalihah tu memang seawal penubuhan UIS sudah ada. Dan masa saya masuk, saya pun bukan masuk daripada awal kan, saya masuk menyambung penusa rakan-rakan pada tahun 2001 tu. Benda tu terus dibawa sehingga sekarang. Jadi dia tak berubah. Kalau nak kata sekarang ni UIS dah berubah ke kan, dah longgar ke, saya rasa tidak. Kita tidak kompromi dalam benda tu. Dan itulah antara agenda HEPA yang mungkin pada zaman itu dibawa sehingga sekarang. Dan kita tak pernah mengubah pun kan, benda yang dasar ya. Cuma cabaran yang berlaku ataupun generasi gap tadi ya, zaman berubah dan sebagainya, pendekatannya memang berbeza lah. Kalau dulu saya sebut tadi nak bawa bag tu kan, kadang-kadang kita jalan relax je, ya ada tu lah. Sekarang tidak, tapi kena tak dipupuk benda tu. Perlu sekarang ni kena kau main sini sekejap, tolong bawa tolong berat ni. tapi okey lah, budak-budak dia boleh terima lah benda. Tapi kita nak kena ajar kadang-kadang. Dulu mungkin tak payah ajar, sekarang nak kena ajar. Itu cabaran kita lah. Generasi tu mungkin menyebabkan pendekatan kita ni kena berbeza. Saya tak boleh nak fikir cara saya fikir 20 tahun lepas. Kan? Saya dengan haiwan pelajar ni, walaupun tak secara khusus, lama dah saya start dalam apa ni dulu dipanggil Jabatan Pembangunan Mahasiswa dulu, JPM. Lama dah. So nampak perubahan yang berlaku dari sudut pendekatan saja, dasar tak. So kita nak kata dulu pakai tudung labuh, sekarang dah singkat. Tak, sekarang ni sama juga. Cuma fashion sekarang lain. Fashion beza lah dia. Labuh dulu dengan labuh sekarang dia modern tu bukan melambangkan tak boleh. Kan, tudung labuh tu dia bukannya semestinya macam fashion dulu. Dia dah bervariasi sekarang. Jadi kita tak ubah. Cuma cabaran ni lah macam saya sebut tadi. Dulu student kita sikit, sekarang ramai. Dulu HEPA mungkin jaga 2,000 student juga, sekarang dah 6,000, 7,000. MPP dulu, satu MPP nisbahnya mungkin dalam 1,000. Sekarang ni boleh jadi 2,000, boleh jadi 3,000 kan. Jadi itu perkembangan yang berlaku lah. Jadi saya rasa dari sudut HEPA tu sendiri tidak ada perubahan yang berlaku. Cuma yang kita bawa ni pendekatan baru lah.
ya, bukan dasar baru, pendekatan baru. Ya, macam saya sebut tadi, Arif pun saya rasa selalulah dengan kami di bahagian awal pelajar. Dari segi program dah tak boleh program macam dulu. You kena fikirlah. Saya pun tak boleh bawa benda yang 20 tahun lepas nak buat hari ni. Tak boleh. Dia tak relevan. Tak relevan. Kan? Jadi dia orang ni kena datangkan, dan saya pun dah buka pintu seluar keluar saya. Kamu nak buat program, buat. Fikirlah apa nak buat. Saya tak boleh tentukan dah program. Kan? Cara kamu lah. Cara kamu. Tapi objektif ni. You kena capai objektif. Jangan pinggirkan bi'ah solihah, jangan pinggirkan apa ni, kata isu-isu yang berkaitan dengan syahsiah tu kena jaga. Jadi kita sahutlah bi'ah solihah tadi ada daripada awal penubuhan sehingga sekarang dibawa. Dan apa yang dibawa oleh generasi baru lah, bila saya masuk saya tak tahu bila orang kata apa, tagline kampus Barakah ni dibawa. Saya tak tahu bila. Tak tahu, ada tahu tak bila? Tak tahu kan, tak pasti. Dia pun tak pasti. Kan? Tapi bila saya masuk dalam apa ni, HEPA, benda tu masa tu dia baru bermula lah. Jadi dia bermula kemudian. Jadi kami di Haiwan Pelajar, bahagian Haiwan Pelajar, kami sahut benda tu. Benda ni dibawa gagasannya oleh pelajar ni. Pimpinan pelajar yang bawa ni. Jadi dari bawah ni. Daripada bawah lah. Jadi kita gabungkan bi'ah solihah kampus Barakah tu sebagai satu manifesto yang perlu dijaga oleh HEPA sendiri, dan juga kepimpinan pelajar sebagai pelajar-pelajar yang lain. Jadi itu saya rasa lah yang kita garapkan dalam yang pasal bi'ah solihah tu tadi. Saya nak selitkan satu mana tadi kita Dr. pun aktif DIS. Kalau saya kita player DIS futsal, kita sebelum pada training kita ada jadual kita, dan jadual kita tu memang kita selitkan tentang contoh kita sembahyang, kita training Selasa, so kena berkumpul solat asar di situ Sama-sama. ambil attendance baru pergi. Sama juga isyak dan sebagainya. Itu yang saya nampak futsal bola pun buat macam tu. So dia lain daripada suasana yang lain lah. Untuk maksudnya dalam sukan pun kita selitkan juga macam tu. Kerana sukan bukan sekadar sukan. Dia ada selingan tabiah lah situ. Okey, saya kalau sembang dengan doktor, sembang dengan Arif ni lagi 3 jam tu saya steady je. Kan, cuma takut nanti orang tengok podcast apa 6 jam ni kan. Apa podcast sampai 6 jam kan. Di podcast ni standard sejam lebih je. Kita tak boleh cucuk sampai 6 jam. Jadi kat mana pun, rancak macam mana pun, kita kena berhenti. Kan, jadi saya nak minta mula dengan Arif lah, mungkin pesanan daripada ialah sebagai seorang mahasiswa atas kapasiti peribadi Arif, dan juga sebagai seorang MPP, YDP, MPP, UIS, dan juga sebagai seorang mahasiswa yang multitasking lah, saya boleh kata macam tu kan, sana sini. Apa pesanan kepada rakan-rakan mahasiswa di luar sana? Dan juga selit sikit lah untuk abang-abang dan kakak kita yang bakal convocation sempena musim convocation Universiti Islam Selangor. Sila Arif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kampus Barakah. Pesanan buat diri saya jugalah. La yusamman insanu binisyan. Tidak dikatakan manusia sekiranya tidak ada sifat lalai. Kita manusia, kita selalu melakukan kesilapan. Antara apa yang saya pegang, apa yang dinasihatkan pada saya, jangan takut untuk melakukan kesilapan. So bila kita dapat melakukan kesilapan, kita akan belajar daripada situ, dan kita tak akan ulanglah perkara yang sama. So nasihat buat semua dan juga saya, cubalah perkara yang baru, jangan terlampau tenggelam dalam overthinking masing-masing. Tenggelam dalam dunia yang di situ sahaja, kan? So cuba kembangkan sebaik mungkin, kerana setiap orang dia ada kelebihan masing-masing, kan? Saya jadi MC saya sekian-sekian ni, kita pun tidak pernah sangka, kan, dengan MC kita boleh buat duit dan sebagainya, kan? Dan contoh kalau ada MC pun sampai ada orang cakap, okey, ramai orang jadi MC, tapi apa kelebihan awak yang Arif? So saya fikir apa bila saya fikir baik, okey, saya dididik dari sekolah menengah dengan Al-Quran. So saya selitkan dalam saya ber-MC tu, saya selitkan ayat Al-Quran, saya buat selawat taslim, baca doa, kita boleh baca doa, kan? Bukan semua MC boleh baca doa, kan? Yang tak tengok teks, yang tengok teks boleh lah, kan? Melayu, kan? Misalnya, kan? Tapi mungkin dalam bahasa Arab dan sebagainya. So itu kelebihan kita. So kita luaskan. Jadi setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi jika dipilih, buatlah yang terbaik, kan?
InsyaAllah. Dan untuk pelajar-pelajar yang bakal konvo nanti, saya ucapkan tahniah. Moga menjadi produk UI Universiti Islam Selangor yang baik, menjadi produk mata dunia, permata Universiti Islam Selangor lah, yang akan terus mengembang sebagai alumni. Dan kami sebagai pelajar, sebagai MPP, kita masih dahagakan idea-idea daripada alumni. Supporter Jangan putus. alumni. Yes, takkan putus. Dan kita pun bakal jadi alumni nanti. Okey. Kan? Kali kita saya alumni diploma kan. So moga-moga dipermudahkan setiap langkah mahasiswa Universiti Islam Selangor, terutama yang bakal konvo nanti, dan akhlak, ilmu dan juga iman sentiasa dalam satu genggaman. Sebab yang terakhir sekali adalah kita ni ibarat seperti sedang bermusafir, yang mana apabila kita bermusafir, kita akan ada macam-macam rintangan, hujan, ribut dan sebagainya. Kita tak boleh hentikan semua benda tu, tapi kita mampu sediakan payung untuk mengharungi semua benda tu. Jadi sediakan payung sebaik mungkin sebagai seorang mahasiswa yang sedang bertatih mencari ilmu yang tidak pernah putus. Moga-moga dipermudahkan setiap langkah anda dan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Selamat berkonvo kepada semua mahasiswa yang bakal konvo, insyaAllah. Terima kasih Arif, terima kasih banyak. Saya persilakan Dr. Razif untuk memberi kata amanat, kata-kata pesanan, ya, Saya supaya Itu lagi berikan saya sekali. Itu sesi lain lah. sila. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan sekalung tahniah lah kepada pelajar-pelajar kita ataupun graduan kita yang bakal berconvocation, ya, pada 19 Julai sehingga 21 Julai nanti. Ya, saya kira ini adalah satu kumpulan yang mungkin dipilih lah. Ya, sebab konvo yang tertangguh, ya, setahun. Ya, sepatutnya tahun lepas lah convocation kali ke-27 ni, tapi dia berlaku pada tahun ni. Ya, saya rasa yalah, mungkin sangat indah bagi mereka lah. Mereka ni tunggu lama kan. Orang yang tak tunggu dia tak rasa. Orang yang tunggu ni memang kobar kan. Dan dalam masa yang sama, mereka juga adalah pilihan Allah yang menjadi graduan pertama UIS. Kan? Kalau kita tengok convocation Kisda quiz UIS ni dah kali yang ke-27. Tapi hebatnya mereka ini, ya, mereka ni dipilih untuk menjadi graduan yang pertama UIS. Kita ada chancellor yang baru, kita ada universiti yang baru, kita ada logo yang baru, macam-macam lah, macam-macam yang baru lah. Jadi mereka ni ada terpilih dan saya mengharapkan lah, ya, graduan kita yang bakal dilahirkan pada 19 Julai hingga 21 Julai ni, dapat mengambil segala pengalaman yang ada sewaktu mereka di UIS, ya, dan digunakan di dunia kerjaya pada masa akan datang. Dan saya juga ambil peluang ni untuk tadilah mungkin pesanan, ya, nasihat kepada rakan-rakan pelajar, anak-anak pelajar yang masih ada UIS ni untuk belajar sungguh-sungguh. Jadikanlah UIS, kehidupan kita di kampus, yang mana yang belum masuk UIS, yang tak ada tempat, boleh menjadikan UIS sebagai pilihan, sebab saya rasakan, berdasarkan kepada pengalaman 25 tahun, 24 tahun, 25 tahun dia ada UIS ni, kita rasa alhamdulillah graduan kita ni dah jadi mana-mana ada. Ya, jadi saya sangat gembira lah dengan perkabaran ini selaku TNC HEPA di UIS. Ya, cuma untuk pelajar-pelajar yang masih ada, gunakan sebaik mungkin ruang ni. Ya, saya dulu, ayah saya selalu pesan lah, sebab saya dulu nak main bola ni nak kena dapat restu ni. Kan? Jadi bila ayah tu pesan, dia kata kalau nak belajar betul-betul. Kan? Kalau nak belajar betul. So kita masuk universiti, kita nak fokus belajar. So belajar betul-betul lah. Kan? Kalau nak main, jangan main-main. Kan? Bila main tu, kita main sukan. Kan? Tadi kita medan untuk kita latih kepemimpinan. So bila nak main, walaupun dia main permainan, tapi jangan main-main lah. Kan? Dalam tu saya bila kenanya nasihat tu memang saya pegang sampai sekarang. So nak buat apa-apa pun macam Cik Adil sebut tadi lah, bila apa-apa kita nak buat, jangan main-main lah kerja kita, nak buat sampai habis. Kan, tugasan yang diberikan, yang diamanahkan pada mula, habiskan, selesaikan. Kalau nak serahkan kepada orang, pastikan
ya benda tu selesai. Ya, jadi itulah ya harapan saya, ya semoga UIS ni menjadi satu destinasi pendidikan ya yang boleh membangunkan ya manusia, dan UC ini adalah UC impian semua, insya-Allah. Okay. Dia yang nama Adib tu saya, tapi yang deepnya dua orang. Itu yang saya pun cakap Adib ni kan. Jadi yang deep ni Dr. Razif dan juga Arif. Jadi saya harap kita boleh bawa balik lah buah tangan lah daripada sesi podcast kita bersama dua orang tokoh yang saya rasa cukup luar biasa ni. Dia santai tapi macam saya kata deep, sampai Adib pun terasa tak cukup deep. Dan kita ambil apa mutiara yang mereka kongsikan, pesanan, perkongsian, dan saya rasa amat bermanfaat untuk mewarnakan dunia mahasiswa kita ni. Jadi itu saja daripada kami, dan saya harap pelajar-pelajar, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana boleh terus mengikuti podcast Study at UIS untuk perkongsian pelbagai lagi isu-isu yang kita akan sentiasa bawakan untuk penilaian semua, dan untuk orang kata penghayatan semua sudah tentu dengan gaya UIS. Kalau kat luar sana banyak orang cerita pasal mahasiswa ni, tapi ini style UIS, gaya UIS. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.